Kita ni hidup macam nak duduk lama dekat atas dunia ni. Sedangkan Nabi SAW pernah berkata, kita ni cuma orang asing ataupun orang musafir. Nabi bagi tahu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah kamu dekat atas dunia ni seperti mana orang asing ataupun orang yang bermusafir. Kan? Hadis riwayat Bukhari. Lepas tu sambungan hadis tu Ibnu Umar pun ada pesan jugalah. Idza amsayta fala tantazir sabah. Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Kalau wa idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Maksudnya apa? Maksudnya jangan tangguh. Kalau kita nak taubat, taubat sekarang. Kalau kita nak buat amalan, buat sekarang. Kalau kita nak berubah, berubah sekarang. Dan ada sambungan lagi. Ibnu Umar ada bagi tahu, wa khudh min sihhati limaradik. Ambillah peluang daripada masa sihat kamu itu untuk masa sakit kamu nanti. Wa min hayatika limautik. Dan juga ambillah peluang waktu masa kamu hidup kamu ni sekarang ni untuk masa kamu mati nanti. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena buat persiapan. Kita ni bukannya penduduk tetap dekat atas dunia ni. Kita ni hanya lalu dan pergi. Macam R&R, kita ada perhentian yang kita berhenti untuk kita buat persiapan dan ada tujuan dia kan. R&R tu bukan tempat kita. Jadi kita ada tujuan kita. R&R tu cuma tempat persinggahan kita untuk buat persiapan, untuk buat persiapan untuk kita dapat sampai ke destinasi kita. Okey? Jadi dia macam ni lah. Ada orang hidup 60 tahun. Hidup kita di atas dunia ni sekejap je. Ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, 28 tahun macam saya, sebaya kawan rapat saya. Umur 28 tahun dah pergi menghadap ilahi. Kan? Jadi benda tu boleh sepatutnya kena jadi pengajaran lah untuk kita. Ada yang sampai tak sempat sehari pun. Kan? Baby yang baru lahir, ada yang tak sempat sehari pun dah meninggal. Jadi sebenarnya kehidupan kita ni sangat sekejap. Soalannya kita ni dah ready ke? Kan soalannya, kan kita ni dah ready ke untuk kita nak pergi ni nanti? Jadi gunakanlah masa yang ada ni, tinggalkanlah benda-benda lara, maksiat, perbanyakkan amal, jaga tanggungjawab keluarga. Kalau yang mana yang ada tanggungjawab, yang ada tanggungan, jangan tinggalkan mereka ni tanpa ada apa-apa persediaan lah. Buat perancangan harta. Contohnya seperti hibah, wasiat ataupun takaful. Kalau orang yang tak ada harta, yang belum mampu untuk kumpul harta, sekurang-kurangnya ada perlindungan seperti pampasan takaful. Kan? Buatlah 1 juta ke, setengah juta ke. Kan? Bayar ikut kemampuan kita. Kan? Jadi pastikan bila mana kita pergi ni, pergi dalam keadaan kita sudah bersedia lah. Kan? Antara cara yang kita nak pastikan adalah kena banyak ingat Allah lah. Kan? Banyak ingat Allah. Yang mana Nabi pun ada ajar jugalah. Kan? Bagaimana kita nak dapat ingat kepada Allah ni. Nabi ada bagi tahu satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat sentiasa ingat kepadamu dan juga sentiasa bersyukur kepadamu dan juga sentiasa dapat memperbaiki ibadahku kepadamu. Itu antara doa yang Nabi ajar dalam satu hadis. Maka bolehlah kita amalkan supaya kita dapatlah buat yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Boleh InsyaAllah.